selamat datang ke Taukan Santan. Okey, saya bermula bisnes ni pada tahun 2015 bersama dengan suami saya, dan pada waktu tu kami telah run dalam 5-6 bisnes sebelum tu, tapi semuanya gagal, dan ini adalah bisnes kami yang ke-6 ataupun ke-7 lah macam tu. Okey, dalam bisnes ni permulaan dia bukanlah satu permulaan yang menggembirakan. Apa yang saya boleh cakapkan, permulaan itu dilakukan disebabkan tekanan waktu memulakan bisnes ni. Okey, pada waktu tersebut kami mula mencuburi dalam bisnes ni apabila diajak kawan. Pada waktu tu suami saya berpendapat kita ingin mulakan bisnes ni bertujuan untuk supply kelapa patik kepada kilang-kilang santan. Tapi masalah yang kami hadapi, ada cabaran yang kami hadapi pada waktu tu apabila kami ditipu oleh supplier dengan harga yang tak betul, yang tak sesuai, dan juga cara memproses kelapa patik itu yang salah. Okey, saya rasa Agrobank adalah bank yang related dengan bisnes saya. Sebab apa? Agrobank adalah bank pertanian, satu. Yang nombor dua, dia dah patuh syariah. Yang ketiga adalah pegawai-pegawai dia sangat mesra dan sangat baik dan banyak bantu. Jika saya memerlukan pertolongan atau sebarang pertanyaan, dia akan membantu dengan sebaik mungkin. Itu yang menyebabkan saya selesa dengan Agrobank.